Kena tipu. Beli telefon dengan pay hot ni asal iPhone 16 Pro Max dengan harga RM10,000 kok. Akhirnya asal kena tipu saja saya. Maklumat yang lagu mana, grupo A dia tipu kita tu macam mana? Mari kita dengar bersama saya. Assalamualaikum saya. Jadi sebenarnya saya dengan kedai ni Silmin Mobile saya kita sudah buat video dah sebulan lepas mari saya kita buat video mari lari saya tu kerana kedai ni saya sudah tipu orang tu banyak dah saya. Oleh itu saya kita minta lah satu chair pula satu chair lah untuk nak sapa lagi sebab tu dengan kita buat video bulan lepas mari tu boleh jadi sapa ramai lagi dah. Hak ni kita bakal kat chair untuk sapa lebih ramai lagi sana. Takut-takutnya kena tipu macam tu ya saya. Jadi kita nak oyak dulu kata kedai Silmin Mobile ni saya sebenarnya dia ada kedai sungguh. Dia barisak dia ada saya. Barisak dia ada lah. Lepas tu kedai dia banyak saka sana. Tapi hak tipu ni sana dia app ang. Mudah-mudahan kata dia mari tipu orang pakai nama Demon ni lah dia kata. Kedai Silmin Mobile ni barisak dia ni Soho. Soho orang cerita banyak dah sana. Dia pun ambil nama kedai Demon ni, gibuh nama dia tu untuk tipu. Tapi grupo A dia tak sama sana. Cara dia jual tak sama. Macam mana tak sama? Nanti kita nak tagih sana. Sebelum tu sana, hari ni tu kita dapat khabar, kita dapat berita dalam page, dalam Facebook yang bernama Nepat Kampung Sangkel. Salah satu pegawai Muniti Pening sana. Dia tu jadi pegawai, dia tu bukan kata orang kena tipu. Orang kena tipu tu orang lain sana. Tapi dia kecam kuam, dia pergi mengadu saya. Katanya dia kena tipu dengan page hot ni Silmin Mobile hot tipu tu sana. RM10,000 kok dengan sebab beli iPhone 16 Pro Max sana. Saya kena cek molek kalau dengan harga murah bagi apa-apa saja pun sana. Dengan harga murah pik peketik sana. Jangan gaduh caya cek molek lu saya. Cek molek sungguh-sungguh saya. Tu. Jadi lagu ni saya grupo area tu hak tipu dengan hak kedai ni kita nak beza mudah-mudah saya. Kedai dia hak benar barisak hak sebenar saya. Dia katanya dia jual grupo A jual biasa. Tak ada mari grupo A pramun. Kita baca nak kacau bahasa Melayu nama pramun saya tak ingat cuba kami lagi sana. Jadi grupo A pramun ni macam mana? Dia tak terosak stay jual sak stay sana. Dia kata mari pramun harga. Misalnya kita lawal 10 kok. Demo ni lawal 20 kok. Jadi kita nak duit banyak sana. Akhirnya sana duit mati tu RM10,000 kok bernekat ni. Bernekat sore ni sana RM10,000 kok. Patutnya dah boleh RM10,000 kok ni sana. Dengan iPhone 16 Pro Max ni sana. Murah sana 16 Pro Max ni sebenarnya harga RM10,000 lagi. Penuh lah. Kita bagi 2 bagi 3. 16 Pro Max kita bagi 2 lah sana. Kalau dengan harga je boleh tu. Bagi 3 lah boleh kata. Jadi bila dia tak mari pay sana dengan harga murah dia pakai on week lalu sana. Tu. Patut paling bahaya lagi sana. Pay dia ni sana. Pay dia ni putih tam banyak. Pay putih tam banyak pun kita kena beringat juga loan ni sana. Sebab kata putih tam ni loan ni sana. Dia boleh jing ad. Dia boleh jing ad ni untuk nak tambah putih tam. Nak tambah follower sana. Boleh buat belakang lah dunia loan ni sana. Kena beringat sangat-sangat sana. Barang murah-murah jangan ada cahaya sana. Tu beza pertama. Kedai sebenar tak ada buka pramun. Kedai hak tipu tu lah hak buka pramun sana. Lepas tu beza yang kedua sana. Kedai sebenar barisak sebenar sana. Bila kita nak on week tu sana. Nama banci dia tu adalah nama barisak Silmin Mobile lalu dah sana. Dia tak ada bakal nama Aidan buat yo item tak ada bakal tu sana. Dia bakal nama barisak yo Silmin Mobile lalu dah sana. Tapi fort tipu ni sana. Fort tipu ni dia bakal nama kokse. Dia bakal nama bukun, nama orang. Dalam on kita nak on nama tu dia bakal nama orang sana. Hak tu beza yang paling penting sekali sana. Kita nak on week tengok dulu kata apa yang duit kita tu pergi di banci mana. Kalau banci barisak yellow. Kalau banci orang lain bukit. Tu saya. Lepas tu nak oyak juga hari ni juga saya nak cerita jugalah. Sebab kata kita nak baca berita ni sana. Tiba-tiba ada saya kita. Orang sekapung lah mari jumpa kita tu. Nak oyak nama pun takut-takut dia tak suruh oyak sana. Jadi dengan dia tu sana. Kita tak ada sebut pun hal ni. Tapi dia sana. Dia mari duk cerita. Mari tubik sana. Mari tubik kata dia dekat nak tipu dah. iPhone 16 Pro Max ni patut harga pun super. Harga ni RM10,000 kok dah saya. Makna kata fort dia ni kata fort penipu ni bukan tak seorang dak. Misalnya dia suruh buat harga dah. Patut lawan ni sepengah lawan fort dia diri. Kata fort dia bakal orang juga lah. Misalnya lemon ni tak harga RM5,000, dia tak RM6,000, yang ni tak RM7,000. Patut ni pun lawan lagi sampai dengan RM10,000. Dia tak apa lah tu RM10,000 tu. Lah sana masa RM10,000 asa cukup lah tu. Tu takut rupa itu. Yalah dah kita rasa rupa itu dah. Lepas tu sang kita pun je mari duk yak rupa tu dah. Dia kata
apa ni boleh dengan harga iPhone 11 Pro Max ni 10,000 kok. Lepas tu dia pun mujur atau duit tak ada lah manci. Dia nak on cerak lah saya. Nak on dah. Siapa ngah dia tanya saya pula atau muak dah duit dah. Aku nak hotel dulu. Duit ku duk luar. Ya duit dia dah pergi duk luar sana. Lalu tu suruh saya dia on dulu. Tapi dok juga sana. Saya dia tu tak ada juga sana. Lalu tu lah saya. Dia kata lagu ni lah. Dia tak suruh kedai tu kata dia nak gimmick lalu dah. Lon ni dah di jalan. Dia pun kata dia kata tu kedai duk jalan dah saya. Dia kata dia nak gimmick lalu dah di jalan. Lepas pada tu apa ni? Dia pun cari. Apa ni tak ada talk, tak ada jawab. Dia tak ada jawab dah. Lepas pada tu kita pergi cari kedai sana. Lepas tu dia pun beg ni duk kecek kedai sebenar. Kecek kedai sebenar dia tahu dah kena tipu. Lalu tu buat macam mana? Dia duk ambil kamu hak ni, mari beri kamu hak kedai tipu ni sana. Apa ni kedai tipu tu pakai blok lah dah sana. Ya tu alhamdulillah sana. Ngujur tu jaga lagi atau ngujur duk sedar lagi tu duk khabar lagi. Ada setik lagi saya. Alhamdulillah sungguh-sungguh saya. Oh tu jadi rupa dia tu macam tu lah saya kita nak ayatnya. Fok penipu tu kedah tipu tu dia mari rupa pramun. Dia bukan mari jual harga murah dak. Dia mari rupa pramun kata kita lawan banyak-banyak akhirnya saya lipat tekak dia saya. Saya kena beringat beli terosak ni kalau dapat harga lebih lajak kek, murah lajak kek tu sana. Jangan ada cahaya lagi beringat dulu lebih baik sana. Lebih baik tu kita beli dalam platform hak apa ni hak tu. Hak boleh cahaya seperti dengan app Cak 5, kita dapat harga sini sana kita beli iPhone 13 ni. iPhone 13 kita beli app Cak 5. Kita dapat harga sini sana, saya boleh lah ikut kita beli. Hak ni kita dapat harga ni, kita dapat harga hak kertas sebenar, tak ada yang tipu. Cerak asal cacing. Ni iPhone kita 13. Gitu saya nak ayat tu. Nak suruh tahu beringatnya kalau nampak kedai ni Selmin Mobile kena tengok dulu. Takutnya kena tipu. Kedai sebenar pun ada juga, tapi hak murah lajak jual rupa dengan pramun tu jangan percaya lagi. Selesai dah. Tu keadaan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.